Yo, Assalamualaikum semua yang sedang menyaksikan Haikal Channel 2. So, hari ni Abaikan buat reaction video satu lagi. Reaction video kali ni iaitu Nirnama, yang di mana saya ada pernah buat reaction iaitu Nirnama, iaitu apa tak silap, Nirnama. Nirnama menentang Tok Long Senyum. Okey. Ada sebelum tu saya ada buat reaction video iaitu Nirnama Tok Long Senyum. Alhamdulillah mendapat kembali semula. Dan kali ni kita nak buat reaction selama 5 minit. Ya, kita tengok. Dan kali ni saya akan buat reaction untuk korang semua. Dan saya akan, tak tahu nak buat nilai ke ataupun di sebaliknya. InsyaAllah saya akan cuba buat yang untuk dia nama punya. Alright. So sebelum tu, kalau korang nak cari buku di Narma ni, korang boleh saja pergi ke Pesta Buku Antarabangsa. Hari Ahad adalah hari terakhir untuk Pesta Buku Antarabangsa. Dan juga hari Ahad lah. Saya tak tahu, saya post video ni lambat sikit kot. Pandai-pandai dah fikir. So, ya. Lagi satu, saya pun tengah nak membaca kesemua novel. Dan termasuk filem yang bakal keluar iaitu filem Kacau. So, saya tengah baca ni. Kalau sampai sini je. Tapi saya baca memang best cerita dia ni. Okay. So, anyhow, so hari ni kita buat reaction iaitu filem. Bukan filem pula, sorry. Reaction iaitu animasi pendek iaitu Nirnama. Nirnama menentang Tok Long Senyum. Okay. Jom, let's go. Kita buat reaction. Let's go. So, hari ni kita buat reaction iaitu Nirnama, iaitu menentang Tok Long Senyum. I guess ready? 3, 2, 1. Okay. Dari pendekar tanpa nama. Alright. RM50,000 telah saya keluarkan untuk penghasilan animasi 4 minit Nirnama menentang Tok Long Senyum. Jadi saya harap rakan-rakan sudi untuk memberikan sokongan kepada jodoh-jodoh Nirnama, terutama novel Nirnama dan siri komik hikayat Pendekar Tanpa Nama sebagai tanda sokongan kepada usaha saya untuk mengangkat Nirnama lebih tinggi lagi. Okey, itu pesanan daripada Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. lawan animation dia ni. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Engkau berani hadir kemari. Azab yang kau janjikan tak kunjung tiba. Apakah kau takut dengan Oi, membuat bapak. kau sampai di sini? Macam anime ya. Aku akan memusnahkanmu, Tok Long Senyum, bersama semua tangkal naga yang ada. Apa kata kita tidak bersama? Aku boleh tunggukan kau dengan kekuatan yang tidak terhingga. Cukuplah Allah bagi kami dan Dia sebaik-baik. Celakalah kau! Woi. Allah. Wah, ada dia ayat-ayat Al-Quran. Ayah turun! Wush. Ini animation bapak Tunggu! Tangkal! Kau nak tangkalkan? Nak tangkal. Aku janji. Aku akan jauh-jauh dari kampung ni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini doa ni. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq
min syarri ma khalaq. Oh. Wih. Uish. Naik belum nombor. Uish. Oh. Uish. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. Uish. Ini baru api di dunia. Tolong senyum. Giliran kau pula, Ratu Mergastua. Ratu. Oh, dia punya musik dia tu apa? Well done. Oh. Wow. Ini yang kita mahukan animasi kita. Animasi Nirnagma Tok Long Senyum. Dia punya fight scene darah memang nampak anime punya version. Ya, ini antara cabaran besar untuk Tuan Hilal Ashraf ni untuk animasi Nirnama versi 2D. Okay. Wow. Ni kualiti animasi tu memang cun-cun gila. Okay. Ini adalah animasi pendek. Kalau kau nak tahu, animasi Tok Long Senyum ni diinspirasi pada komik dia. Kalau kau nak perasan dekat bahagian utama cerita tu, masa dia nak start tu, dia dah bagi tahu cerita ni diinspirasi pada komik. Yes. Memang saya belum tengok lagi komik, tapi saya tengok yang novel punya. Allah. Saya belum baca lagi novel ni. Ni jadi nak baca juga lagi. Lepas ni so far untuk kualiti saya tak akan sentuh lah, tapi baik untuk dia punya storyline, kualiti dia perfect. Okay, memang perfect lah. Okay, so tak ada writing tapi memang perfect lah untuk animasi, untuk Nirnagma punya, untuk animasi pendek. So yeah, dan yes, saya pun tak sabar untuk hari Sabtu. InsyaAllah hari Sabtu saya akan pergi untuk tengok penghasilan dari WoW sendiri yang bakal untuk menyaksikan karakter yang dihasilkan untuk Nirnagma. Okay, so yeah, saya pun tak sabar juga nak tengok dia orang punya penghasilan tu. Karakter ya, watak-watak ya untuk hasil tu. Bukan dia nak start jalan cerita, dia belum start lagi, belum. Dia akan tunjuk karakter-karakter yang dah buat. Saya rasa dia orang dah siap kot. Nanti hari 6 hari bulan 6 hari Sabtu, InsyaAllah saya akan pergi. InsyaAllah memang saya akan pergi. Memang dah plan awal. Okay. So anyhow, berapa 9 minit dah. So anyhow, apa pendapat korang tentang video kali ni? Reaction animasi pendek Nirnagma. Cuba korang komen di bawah. Alright. So itu saja, jumpa lagi dalam Haikal Channel 2 Piece. Assalamualaikum. Goodbye semua. Oh, satu lagi. Okay, untuk para warga semua yang nanti insyaAllah mungkin saya takkan buat, mungkin saya tak tahu buat live ataupun tidak, mengenai tentang pendedahan animasi Nirnagma daripada WoW Animation. Dan mungkin saya akan rekod untuk, mungkin saya akan buat interview dengan diorang mengenai tentang projek untuk Nirnagma collaboration dengan Hilal Ashraf dan juga WoW Animation untuk bekerjasama. InsyaAllah dalam interview nanti kita cubalah. Kalau dapat interview, kalau tak dapat, kita ada rezeki. Okay, stay tune guys. So itu saja, jumpa lagi dalam Haikal Channel 2 Piece. Assalamualaikum. Goodbye semua.